Ini saya nak umumkan berkaitan dengan penyertaan lembu korban. Pertamanya, Encik Nazirul, satu bahagian. Keduanya, Imam Ahmad Rafi, satu bahagian. Berikut, Ustaz Umar Zaid, dua bahagian. Kemudian kita dapat seorang hamba Allah ni, yang mana beliau minta nama dia dirahsiakan. Hamba Allah ini mengorbankan seekor lembu. Saya lah hamba Allah. Saya lah hamba Allah. Tahu tak, sifat riak ni walaupun ada sebesar zarah, Allah tak akan terima tau amalan tu. Dah macam mana nak elak riak tu? Buat diam-diam sudahlah, itu lebih selamat. Ataupun buatlah secara diam-diam. Macam mana tu? Sekarang ni kita dah boleh buat korban secara mudah dan lebih privasi melalui TNG e-Wallet serendah RM299 sahaja. Cari Easy Korban dalam app TNG e-Wallet dan terus boleh buat korban. Kalau macam tu, saya nak buat korban sekali lagi lah. Kali ni diam-diam.